Nampak gayanya kita sudah menyampaikan. Jaga-jaga, belakang kereta Mercedes berlanggar. Engkau memang jadi hamba seumur hidup belakang. Kita call dia ni. Ambil barang Lala Move. Situ Okay, thank you. Hello Lala Move. Kak, saya nak masuk dalam ke? Kena masuk dalam dekat Ini 3. Aduh, ini bukan door to door service. Aduh, ya geramnya. Tapi nak buat macam mana kita malas betul nak memperbesarkan perkara-perkara yang kecil. Jadinya ngantor je lah. Daripada aku banyak sunyi. Ai. Order ni sebenarnya dia adalah door to door. Tapi dia tak letak kat dalam tu. Sepatutnya tadi tu kalau korang tengok, aku tak perlu angkat. Patutnya dia yang angkat bawa masuk dalam kereta. Tapi malaslah nak memperbesarkan perkara yang kecil. Sebab itulah orang cakap Lala Move ni amal move. Sebab dia macam buat kerja amal kejap. Kembali lagi kita dekat Bangi. Tapi Bangi ni problem dia hari tu aku pergi susah lah nak cari order. Kenapa orang bagi tak nak hantar barang kot. Dia hantar sendiri. Okay, dah sampai. Oh, becut. Lala Move hantar barang. Boleh Selalu kat mana? Situ. Okay, terima kasih. Kak, tolong ambil barang please. Saya dah sampai. Sebab ini bukan door to door. Hello Lala Move. Cik, saya dah sampai. Okay, sekarang ni bukan setakat kita nak hantar barang, kita nak claim juga duit tol. Macam biasa. Berapa ringgit tadi? Kita ada 2 tol yang kita lalu. 185 darab 2, RM3.7 je. Oh ya. Ni order cash. Jangan lupa pula. Hello. Ni barang dia. Boleh bawa ke sekali? Kena bawa member kot rasanya. Berat. Tak sini Okey. Order 21.10 sen. Saya tambah sekali dengan tol 2 tol tadi RM3.70 je. Total RM24.80. Okey, terima kasih. Saya ambil gambar kejap Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Order kita tadi berjaya dapat RM16.54. Campur duit tol RM3. So RM19. Okey lah tu.